Welcome back my YouTube channel Oneness Machinery. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Abel dalam Oneness Machinery. Abang nampak tak dekat belakang saya ni? Hari ni saya akan review mesin rumput brand berbagai-bagai brand kita ada, okey? Dekat saya ni kita ada 3 jenis, heavy duty, medium duty dan low duty, okey? Yang mana berminat untuk halaman rumah, abang-abang kita nak beli untuk halaman rumah 32cc ke bawah ataupun yang mana nak cari yang medium duty nak pakai untuk kebun, kita ada 42 yang kita akan sagihkan lah. Nanti saya akan review lah, okey? Dan heavy duty heavy duty selalunya abang-abang kontrak yang ambil yang heavy duty lah, yang buat job, itu memang sesuai. Okey, hari ni saya perkenalkan mesin rumput salah satu brand yang ni menggunakan Kickstarter. Saya terpaksa gunakan pembaris macam cikgu sikit, okey? Yang ni menggunakan Kickstarter, brand daripada Tokai yang famous dekat utara, memang famous lah. Yang ni menggunakan manual start, button start, push start. Dan menggunakan push start, right? Yang ni brand daripada Tokai ni, model TS43E. Berat dia dalam 11 kilo bang. 42.7cc. Alright? Dan yang ni selanjutnya ialah brand daripada Haas. Haas kita ada 3 saiz bang. Yang ni menggunakan 4-stroke engine bang. Brand daripada Haas. Model HZ1015. Alright. Yang ni 4-stroke engine lah. Yang harga bawah 400 lebih saja. Alright. Dan kalau abang nak mencari yang heavy duty. Yang heavy duty kita ada dekat sini bang. Untuk heavy duty kita ada dekat sini seperti Mitsubishi. Alright. Abang tengok seperti Mitsubishi TB33. TU43 dan Husqvarna bang. Husqvarna 541RB, alright? Dekat sini Husqvarna 541RB bang. Untuk abang-abang yang nak kerja heavy duty punya kontrak, boleh ambil yang ni lah. Alright, Mitsubishi TB33, TU43 Miki dan Husqvarna kita ada lagi TB43, TU43 untuk Kanazawa Mitsubishi lah. Alright, yang dikategorikan heavy duty. Salah satu lagi Ogawa yang heavy duty, Ogawa telah ciptakan model BG430TK yang menggunakan karburetor daripada Jepun lah, TK. Okey, karburetor TK yang menggunakan daripada Jepun. Yang ni dikategorikan heavy duty, harga bawah bawah 800 saja bang. 600 lebih lah, 600 lebih. Alright, kalau yang ni harga dia dekat 900 ke atas lah. Yang ni cuma Ogawa ceritakan yang ni harga 689 ringgit macam tu lah. Alright. Ramai orang sudah betulkan yang ni bang. Kalau abang ada bajet lebih, abang boleh ambil je yang ni bang. Yang keras ni. Hidup ini keras bang, hidup ini keras. Alright. Okey. Yang ni brand daripada Ogawa bang. Brand daripada Ogawa bermula daripada sini bang. Ogawa ni kita ada 32.8cc bang. Yang ni sesuai untuk kegunaan halaman rumah, untuk brand Ogawa yang mana berminat boleh ambil yang ni lah. Ataupun yang ni brand daripada Ogawa, yang ni sesuai untuk kegunaan kebun, model BG430DT. Yang ni penggunaan 3 jam ke 4 jam bang. Boleh running 3 jam ke 4 jam. Yang ni dikategorikan medium duty. Dan yang ni pun dikategorikan medium duty. Cuma dia apa perubahan dia dua ni? Yang ni sisi dia lagi besar bang. Yang ni 51.7cc, berat dalam 11 kilo. Yang ni berat dalam 10 kilo. Yang ni berat dalam 9 kilo. Alright? Dan yang ni pula yang saya cakap tadi lah, yang heavy duty, berat dalam 9 kilo saja. 42.7cc 42.7cc. Dan kita ada brand daripada Ogawa 4-stroke bang. Ni 4-stroke engine dia tak sama dengan Haas. 4-stroke juga, cuma lain brand lah. Okey, yang ni brand daripada Ogawa LPS 380 35.8cc bang. Berat dia dalam 9 kilo. Yang ni 4-stroke engine lah. Alright, 4-stroke engine ni kalau abang kita yang baru nak belajar, tak nak pening kepala, nak pakai, tak pandai nak baca tuti, abang boleh ambil 4-stroke engine lah. Okey, harga pun 400 lebih saja, tak sampai 500, 400 lebih. Untuk memudahkan abang yang tak biasa untuk menggunakan mesin rumput yang 2-stroke. Yang lain ni semua 2-stroke engine lah. Mana petrol campur tuti, hanya dia Haas dia yang 4-stroke engine. Alright. Dan kita ada brand daripada Steel. Yang ni Otai brand Otai ni Steel FA3001. Yang ni 30.5cc bang. 30.5cc, berat dia dalam 9 kilo bang. Sekali dengan Batam lah. Tu sekali dengan Batam semua lah.
Yang saya cakap tu full berat dia bang, sekali dengan batang semua 9 kilo. Yang ni berat 9 kilo. Apa lagi item yang abang nak tengok dekat sini? Banyak lah bang. Kita ada brand Victa, kita ada brand Kasai, kita ada brand Khas, kita ada brand Ogawa. Dan brand yang paling harga mampu milik untuk harga mampu milik bawah 200 pun kita ada bang. Brand daripada Tanika. Brand daripada Tanika model BG328 bang. Yang ni bang. Yang ni bang. Tanika BG328. 32.8 cc. Kalau yang mana-mana nak bermain dengan mesin rumput yang baru nak bermula ke apa kan, abang boleh ambil yang ni lah. Untuk halaman rumah ni bang memang sesuai lah. Paling lama penggunaan dia dalam 2 jam bang. Lepas tu abang kena rehatkan sekejap. Dalam 30 minit ataupun 20 minit. Lepas tu abang boleh sambung kerja balik lah. Pastikan dia rehat sebab dia dikategorikan low duty lah. Harga bawah 200 bawah 200. Alright. Okay bang, untuk Victa pula bang kita ada yang ni Victa ni kita ada 30 ni V338 Pro Victa V338 Pro 38 cc yang ni 38 cc Pro lah. Yang ni pun abang boleh dikategorikan medium duty juga. Lepas tu kita ada berat dia sama bang. Berat dia sama yang saya cakap. Yang ni berat dia dalam 8.6 kilo. Abang boleh tengok Victa V338 Pro. Oh, USA dia tulis sini bang. Alright. Yang ni 38 cc. Okey, yang ni pula Victa TU52cc bang. Kita ada juga yang cc besar lah. Brand daripada Victa TU52. Model dia 51.7cc. Dia sama dengan Ogawa yang ni lah. Yang ni pun dikategorikan medium duty juga. Cuma dia low shaft. Okey, yang low shaft pula yang dekat sini. Yang low shaft Kasai BG330 Victa dan Victa TB33. Yang ni dikategorikan low shaft lah. Okey. Harga bawah 300 ke bawah yang dikategorikan low duty. Harga bawah 500 ke bawah dikategorikan medium duty. Dan harga 600 ke atas dikategorikan heavy duty bang. Okay. Kalau yang mana nak mencari mesin rumput ataupun nak suruh abang review mesin rumput apa-apa saja, abang boleh tinggalkan komen dekat bawah ya. Ataupun abang boleh mencari mesin rumput dekat link di bawah ni. Saya akan buat satu link. Shopee ke, TikTok ke, Lazada ke. Segala online lah yang berkenaan dengan Warnas Machinery tu kita masukkan. Alright. Ataupun abang boleh datang ke kedai kita di Taman LTAT Bukit Jalil. Ataupun mana-mana Warnas Machinery yang berhampiran dengan anda lah. Alright. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Apa-apa komen kat bawah bang. Okey, kalau untuk seterusnya chainsaw ni, abang nak tengok chainsaw pula, abang komen dekat bawah. Nanti saya akan review chainsaw. Okey, Assalamualaikum.